Hai, Dr. Purani di sini. Hari ini saya nak menjawab soalan Puan Ros dari TikTok saya. Okey, Puan Ros bertanya, umur berapa yang sesuai untuk perkenalkan screen time? That's a very good question. Mari saya jawab. Screen time ada had mengikut umur. Untuk kanak-kanak kurang daripada 2 tahun, elakkan terus kecualikan video call dengan keluarga. Saranan daripada Academy of Pediatrics mengatakan screen time bermula daripada umur 2 tahun ke 5 tahun, maksimum dia 1 jam sehari dan pastikan kandungan yang berkualiti. Untuk kanak-kanak yang umur dia lebih daripada 6 tahun, hadkan masa screen time kepada 2 jam setiap hari pun sudah mencukupi. So screen time yang berlebihan ni mengganggu perolehan bahasa, mengganggu kemahiran sosial dan social emotional learning. Okay? So, apa cadangan-cadangan yang ayah ibu boleh gunakan untuk mengurangkan screen time kanak-kanak? Kalau anak anda menangis ataupun meminta untuk tengokkan gadget ataupun TV ke iPad ke, saya galakkan ayah ibu distract dia punya attention, perhatian dia kepada membaca buku, melukis, main dengan plastisine dalam rumah, ataupun lebih baik membawa dia keluar rumah dan menggalakkan aktiviti sukan. Okey? Semua aktiviti-aktiviti ini kurangkan penggunaan dopamin kepada otak di mana stimulasi itu tidak mengganggu ataupun menyebabkan dia ketagihan kepada skrin. Satu lagi ialah saya cadangkan masa makan. Budak-budak perlu off screen. Okey, mereka tak boleh ada skrin depan makan, depan mata mereka semasa makan. Sebab ini boleh mengganggu deria rasa dan mereka tidak akan fikirkan tentang tekstur makanan ataupun rasa makanan yang mereka makan itu. Okey. Ibu bapa perlu memantau screen time supaya you all ada satu strict screen time rules dekat rumah supaya anak anda mendapat screen time yang efektif dan yang berkualiti tinggi. Okey. Macam biasa, kalau ayah ibu ada apa-apa soalan untuk saya, tinggalkan dekat komen di bawah. As usual, like, follow dan share tips-tips pediatrik daripada saya. Thank you.